Masjid ini merupakan masjid yang berada di perkampungan Bani Unaif. Satu ketika dahulu ketika mana zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melalui perkampungan Unaif ini sebelum sampai ke Masjid Quba. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah hadir ke perkampungan Bani Unaif dan salat di masjid ini ketika mana beliau menziarahi ataupun baginda sallallahu alaihi wasallam menziarahi sahabat kecil namanya Sayyidina Talhah bin Bara radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Talhah bin Bara telah mengajarkan juga kepada kita tentang bahawasanya cinta itu bukan hanya sekadar menerima, tetapi cinta itu juga memberi, dengan kisah beliau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari semaikan cinta kepada Nabi dengan kita menghadiri tempat-tempat yang pernah menjadi saksi kehadiran Nabi dan cintanya sahabat kepada Nabi. Kembara Umrah Travelog, Syarikat Pelancongan Yaskin.